Selamat malam, rakan-rakan sekalian. Baiklah, hari ini tiba masanya untuk saya ceritakan tentang 3 otot yang paling awal mengalami penuaan. Daripada otot-otot inilah bermulanya kemerosotan tubuh kita dan usia tua datang mengetuk pintu anda tanpa disedari. Anda membukanya dan malangnya, otot-otot kehilangan kemudaan, keremajaan dan kesegaran yang pernah ada. Adakah cara untuk mengembalikan kemudaan anda? Berhenti menjadi tua dan mula menjadi muda. Saya sudah nampak anda ingin bertanya tentang itu. Sudah tentu ada, rakan-rakan sekalian. Dan hari ini dalam almanak YouTube kami, kita bukan sahaja akan mengetahui tentang otot-otot yang mula tua dahulu. Kita juga akan belajar bagaimana untuk menghentikan proses ini dan membalikannya. Lihatlah diri anda di cermin. Ambil gambar buat kali terakhir. Siapa yang anda lihat dalam gambar itu? Seorang warga emas yang berumur 25 hingga 30 tahun? Tetapi selepas anda menonton video ini, cubalah lakukan latihan-latihan ini. Anda akan perasan perbezaan yang ketara. Pipi menjadi kemerahan, rambut beruban gugur dan digantikan dengan rambut muda yang kerinting dan segar seperti bunga dandelion. Kerutan menjadi licin, hampir hilang sepenuhnya. Ia hilang dari wajah anda dan digantikan dengan kulit yang anjal, segar dan bertompok-tompok seperti kulit berjeragat. Jadi, cukuplah bercakap. Kita beralih kepada otot-otot ini. Otot apa ini? Yang pertama, otot sternocleidomastoid. Kenapa kepentingannya begitu besar dalam hidup kita? Kita tidak menggunakannya kerana di bawahnya terdapat arteri karotid dan ton otot ini menentukan kedudukan kepala. Keadaan bekalan darah ke otak kita juga secara langsung berkaitan dengan otot ini. Sebenarnya, sepanjang hayat kita, dalam aktiviti harian, otot sternocleidomastoid hampir tidak mengalami sebarang beban. Mungkin ia akan sedikit tegang ketika kita memusingkan kepala. Maksud saya di sini ialah otot sternocleidomastoid itu sendiri. Supaya anda faham apa yang saya maksudkan. Anda boleh memusingkan kepala sedikit ke sisi, memiringkannya, dan garis otot itu akan kelihatan seperti ini. Ia menjadi tegang. Pergerakan seperti ini hampir tidak pernah anda lakukan dalam kehidupan seharian. Jika anda sedang duduk dan contohnya ada sesuatu yang menyitis dari atas, anda akan melihat ke atas, tetapi otot itu hanya akan menegang sedikit sahaja. Kerana struktur badan kita yang berjalan tegak, direka sedemikian rupa sehingga untuk berpusing, otot hampir tidak digunakan. Tetapi jika kita ialah pengamal gerakan seperti haiwan berkaki 4, contohnya seperti kucing, jika ada yang tahu, sila tulis. Jika anda ialah pengamal gerakan seperti haiwan berkaki 4 atau peminat hobi hosa, saya ucapkan salam kepada mereka jika mereka menonton saya. Maka otot-otot ini akan berfungsi pada pengamal gerakan seperti haiwan berkaki 4, bukan pada peminat hobi hosa. Kerana apabila anda berada di atas 4 kaki dan memusingkan kepala, otot-otot itu cukup tegang. Pada haiwan, otot-otot ini berkembang dengan baik kerana itu. Jika anda tidak berminat dengan gerakan seperti haiwan berkaki 4, malangnya saya akan tunjukkan bagaimana untuk memberi beban secara berkala pada otot ini. Otot kedua ialah otot trapezius. Apa keistimewaannya? Ia juga hampir tidak berfungsi, walaupun pada pengamal gerakan seperti haiwan berkaki 4. Kerana dalam kehidupan seharian, hampir tiada apa-apa yang memerlukan pergerakan tangan ke belakang. Kita tidak menggerakkan tangan ke belakang, kecuali jika kita menghalau seseorang. Kita menghalau seseorang jika ada orang di belakang. Pendek kata, dalam kehidupan, tiada pergerakan di mana tangan bergerak ke belakang. Apatah lagi ke belakang dan ke atas. Oleh itu, otot trapezius tidak terlibat dalam pergerakan harian dan akibat kelemahannya, perkara berikut berlaku. Bahu akan ke depan dan tangan akan terkulai. Selain itu, kelemahan pada tangan juga berlaku kerana berkas saraf dan saluran darah terhimpit oleh otot dada kecil. Рука текает, рука цвет у некоторых даже меняется. Warnanya juga berubah.
Jika, sebagai contoh, kita melihat tangan yang kelihatan kebiruan, kita boleh perasan ia menjadi pucat. Tanda bahawa berkas saraf dan saluran darah telah dipendekkan. Apa yang berlaku seterusnya? Disebabkan tangan dan bahu bergerak ke depan, pergerakan tulang rusuk menjadi terhad, yang seterusnya menjejaskan pernafasan. Tiada siapa yang pernah hidup lebih lama kerana pernafasan yang buruk, dan ia tidak akan memanjangkan umur sesiapa pun. Jadi kita perlu memastikan otot ini juga berada dalam keadaan baik. Dan yang ketiga, cuba untuk meluruskan badan. Untuk itu, anda perlu berusaha. Kerana bahagian dada ini, lihat di sini, kita tandakan dengan warna hijau dan sebahagian daripada tulang belakang lumbar menjadi sangat kaku, hampir tidak bergerak dan tidak membenarkan anda meluruskan badan. Ini berlaku kerana bahagian atas otot perut lurus menjadi sangat pendek. Dan jarak antara prosesus sifoidius yang terletak pada tulang dada dan pusat akan berkurang seiring usia. Manakala jarak antara tulang pubis dan pusat pula akan bertambah. Maksudnya, kedudukan pelvis dan rongga dada berubah. Anda fikir ini tidak mengapa? Tidak, ini tidak baik. Pengurangan jarak ini menyebabkan dada dan diafragma turun ke bawah. Organ dalaman akan turun ke bawah, yang mengganggu fungsinya dan mengubah ketegangan pada sistem ligamen. Hati pun ada ligamen. Kalau anda tak tahu, perut juga ada. Dan di dalam ligamen itu terdapat saluran darah serta saraf. Semua ini menjadi tegang dan terganggu. Contohnya, persarafan pada lapisan mukosa. Pendek kata, penurunan organ dalaman tidak pernah memberi manfaat kepada kesihatan sesiapa pun. Поэтому, чтобы этого Untuk mengelakkan perkara ini dan memulihkan kedudukan normal, kita perlu menambah jarak ini serta meningkatkan pergerakan tulang rusuk. Pengudaraan paru-paru, tahap oksigen dalam darah dan fungsi organ perut yang akan membawa kepada keadaan dan mood yang lebih optimum. Jadi, saya nampak anda sudah tidak sabar untuk memakai pakaian latihan anda. Sekarang kita akan mula. Baiklah kawan-kawan, latihan pertama adalah untuk trapezius atas. Untuk meningkatkan ton otot ini, supaya bahu anda terbuka ke arah yang sepatutnya. Ambil satu gulungan kecil. Tentukan panjangnya berdasarkan latihan ini. Letakkan ia di kawasan sakrum antara punggung, sedikit lebih tinggi, tekan ke dinding. Kemudian, letakkan tangan di belakang kepala. Tugas anda adalah melakukan pergerakan. Gerakkan tangan ke belakang supaya siku menyentuh dinding. Capai dinding itu. Pada masa yang sama, penggelik itu menghalang pelvis daripada berpusing. Jika tiada penggelik, anda akan lebih mudah melakukan pergerakan ini kerana anda hanya akan berpusing menggunakan pelvis. Tetapi jika pelvis dipegang tetap, pergerakan berlaku disebabkan oleh otot yang diperlukan melalui pergerakan skapula ke arah yang betul. Dan anda lakukan 10 kali ke satu arah. Panjang penggelek perlu dipilih supaya siku boleh sampai ke dinding. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Pilih penggelek seperti yang saya gunakan. Anda boleh gunakan panjang lebih kurang seperti ini. Di sebelah satu lagi, lakukan juga 10 ulangan. Anda sentuh dinding dengan siku. Anda mungkin dapati bahawa di satu sisi pergerakan lebih mudah dilakukan, manakala di sisi lain lebih sukar. Pada saat siku bergerak ke belakang, perkara paling penting ialah pastikan pelvis tidak bergerak. Kemudian, lakukan pergerakan secara bergilir-gilir ke satu arah dan terus ke arah yang lain. Dalam senaman ini, anda akan rasa ketegangan di bahagian atas otot trapezius. Di bahagian ini, ia hampir tidak menerima sebarang beban.
Disebabkan perkara ini, otot tersebut menjadi semakin lemah dan bahu secara perlahan-lahan akan bergerak ke hadapan. Anda perlu melatih otot trapezius anda supaya ia dapat mengekalkan bahu anda yang gagah. Могучие плечи. Dua senaman seterusnya boleh dilakukan sambil berbaring tanpa perlu bangun dari sofa kegemaran anda. Так вот, ложитесь на спину. Для грудины ключично-сосцевидной мышцы. Berbaringlah secara terlentang untuk melakukan senaman bagi otot sternocleidomastoid. Senaman pertama ialah bebanan statik ke atas otot tersebut. Fungsi utama otot ini adalah untuk menampung berat kepala anda. Dan dengan cara ini, anda memberikan bebanan statik kepadanya. Semasa ketegangan statik, dalam beberapa kes apabila otot sangat lemah, gegaran mungkin berlaku. Tetapi biasanya, anda sepatutnya boleh menahan sekurang-kurangnya 20 saat. Maksudnya, senaman pertama ialah bebanan statik pada otot sternocleidomastoid. Di sini yang paling penting ialah jangan rapatkan dagu anda, tetapi kekalkan ia dalam kedudukan semula jadi atau sedikit angkat. Dan dalam kedudukan itu, anda tahan kepala anda. Di bawah berat kepala, otot-otot statik akan terbeban. Anda boleh sentuh otot itu. Ia sangat tegang. Ini adalah pilihan pertama. Jika senaman ini mudah untuk anda, teruskan ke yang seterusnya. Jika sukar untuk bertahan selama 20 saat, lakukan 2 hingga 3 set. Tempoh boleh berbeza dari minimum 5 hingga 20 saat. Jika senaman ini dilakukan dengan mudah, teruskan ke beban yang lebih berat untuk otot ini. Mulakan latihan otot sternocleidomastoid secara berasingan, kanan dan kiri. Mula-mula cuba lakukan ia sambil bergerak. Pusingkan kepala supaya hidung menghadap pada sudut 45 darjah. Angkat dan turunkan kepala anda. Anda boleh tidak menurunkannya sepenuhnya. Biarkan ia sedikit tergantung di udara. Dengan cara ini, otot sternocleidomastoid akan menegang akibat berat kepala. Latih dari satu sisi, kemudian dari sisi lain, ulangi. Lakukan 2 hingga 3 set. Anda boleh lakukan 10 ulangan. Jika anda seorang atlet, gunakan tangan anda semasa melakukannya. Mula-mula, letakkan saja tangan anda. Dan berat tangan itu akan menambah kesukaran untuk mengangkat kepala. Kemudian, anda boleh menekan sedikit dengan tangan anda. Dengan cara ini, otot akan menerima beban yang lebih besar. Di sini, anda boleh memilih pilihan yang paling sesuai untuk anda. Dan yang terakhir, inilah yang kita bincangkan tadi. Bahagian atas otot perut lurus menjadi lebih pendek. Dan apabila kita melatih otot perut, otot ini sering tidak digunakan dan ia lebih menyebabkan badan membungkuk. Untuk meningkatkan pergerakan bahagian toraks tulang belakang dan melatih bahagian atas otot perut lurus, gunakan penggelik. Baring di atasnya dengan meletakkannya kira-kira di bawah bahagian bawah tulang belikat. Bukan di bawah pinggang. Itu yang paling penting. Baring di atasnya seperti ini. Luruskan tangan anda seperti ini dan bahagian atas otot perut lurus akan meregang. Berbaringlah dalam posisi ini. Regangkan otot tersebut dari 30 saat hingga 1 minit. Selepas itu, beban paling menarik pada otot itu pun bermula. Di sini, pegang siku anda dan mula angkat kepala serta tangan sambil melihat ke atas. Kemudian turunkan, angkat, turunkan. Ulangi. Dengan cara ini, otot perut lurus akan menerima beban yang tidak diperolehnya apabila anda hanya berbaring di atas lantai. Kerana di sini, ia sudah berada dalam keadaan meregang. Dari posisi meregang ini, anda mula melatihnya. Dan pada masa yang sama, berlaku regangan otot, peningkatan pergerakan bahagian toraks tulang belakang, dan pelbagai penambahbaikan lain. Tiada keburukan, hanya kebaikan. Kemudian, versi senaman yang lebih sukar. Letakkan satu tangan di atas tangan yang satu lagi, hulurkan ke depan, dan lakukan perkara yang sama dengan tangan yang hampir lurus. Di sini, beban pada otot ini akan sedikit lebih tinggi. Pada mulanya, tidak perlu banyak ulangan.
Lakukan 3 hingga 5 kali. Berehat, kemudian ulangi senaman itu beberapa kali. Dengan cara ini, selepas itu anda akan segera perasan bahawa anda lebih mudah untuk meluruskan badan kerana otot rectus abdominis sudah tidak lagi terbiasa berada dalam kedudukan yang dipendekkan. Dan dalam keadaan memanjang, ia membolehkan anda meluruskan tulang belakang. Pergerakan bahagian toraks, tulang belakang, secara automatik akan meningkat kerana anda membiasakan otot ini bekerja dalam keadaan diregangkan. Sebab jika ia dipendekkan, seluruh bahagian toraks tulang belakang ini akan kekal tidak bergerak. А тут вы получаете Di sini anda telah melatih otot itu sendiri dan memberinya peluang untuk bekerja. Jadi kawan-kawan, tulis di ruangan komen siapa yang sudah mencuba senaman ini dan kesan apa yang anda rasakan sehingga kini. Jumpa lagi dalam rancangan seterusnya.